Ramai orang lebih kaya bila mereka tak melabur. Sebelum tuan-puan salah faham, tengok dulu video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share supaya lebih ramai yang terima manfaat. Pelaburan adalah salah satu cara untuk kita kembangkan kewangan kita. Pelaburan terbahagi pada 3, berisiko rendah, berisiko sederhana dan berisiko tinggi. Konsep dalam pelaburan ni tuan-puan, kita kena gunakan duit lebihan yang kita sanggup leburkan. Bukan gunakan duit simpanan. Ramai orang lebih kaya bila mereka tak melabur sebab mereka melabur tanpa ada ilmu. Sebelum kita join mana-mana pelaburan, pastikan kita labur pada diri sendiri, tambah ilmu kita dahulu. Bila kita ada ilmu ni tuan-puan, kita tahu apa yang kita nak buat. Kita tahu cara maksimumkan keuntungan, minimumkan kerugian dan kita tak mudah kena tipu. Sebab itulah tuan-puan, sebelum kita join mana-mana pelaburan, pastikan kita dah ada ilmu yang cukup, simpanan yang cukup supaya kita tak menyesal di kemudian hari. Belajar sesuatu hari ini? Jom simpan emas dengan ilmu. Nak dapatkan lagi banyak ilmu emas dan kewangan, boleh tekan like dan teruskan follow saya.